A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita buka majlis dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Hari ini kita sambung cerita kita. Muka surat Mana? Surat 19 berapa? isi makrifah 19. Kedua 12 eh? 19 19. 19. latihan 19. sikitnya kata nama tu Homework Ustazah. Kata nama latihan berapa? 9. 19 latihan 9 Latihan 9 tu buat homework. Sebelum tu Sekejap. sama Betul lah tu. tapi tak apalah kalau Ustazah nak masuk muka 20 boleh je 19. Mabni dah belum? Yang ni dah masuk belum? Tu. Tak masuk lagi ke sana? Mana? Ni. Macamnya tak 18 belum kan? 8, muka surat 18. Belum. Okey, yang ni yang kita latihan 8 kita dah buat kan? Ya. Dah. Okey. Latihan 8. Cik Su hantar kopi ni tak dalam grup? Hantar kan jawapan? Okey. Hari ni sebenarnya latihan 9 ni kita boleh buat ni sebab kita dah belajar setakat ni. Kita dah hari tu kan? Satu lagi hab jazam tu kita tak belajar, kita hanya belajar hab nasab tu. Jazam tu kita tak masuk lagi. Kita belajar kita tak masuk sebab kita tak belajar fa'il lagi. Hari tu kan yang latihan 8 tu kita belajar tentang isim makrifah, betul? Lepas tu isim nakirah. Lepas tu isim apa lagi? Majrur. Mudah. Lepas tu Cacat. Mudah. Isim cacat. Okey, ini kan kita dah belajar kan? Ataupun mudhaf. Okey. Jadi malam ni latihan 9 ni dia suruh cari isim makrifah tau. Tapi Cik Su tukar sikit soalan dia. Okey, soalan dia cari isim makrifah Majrur, nakirah okey. dan munduf. Makrifah, si makrifah, nakirah, Munduf. majrur, Mudah. dan mudhaf. Atau isim cacat. Isim cacat? Isim cacat tu isim apa? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey, so kita pergi satu persatu. Allahu. Isim apa ni? Makrifah. Kenapa? Mana tanda dia? Alif lam. Alif lam. So ini adalah isim makrifah. Okey. An-nasi. Makrifah. Makrifah juga. Mana tadi? Ni ada alif lam kan? Ya. Okey.
An-nasib terjemahan dia? Manusia. Ya, manusia. Ya. Saya. Nak tanya ke? Macam panggil Ada ni. ada nak tanya? Tak ada. Manusia. Manusia. Okey. Macam mana Rabbuk. nak tu Rabbukum. manusia tu macam mana nak kenal dia Banyak. jamaah banyak? Saya belajar lagi. Okey. Belum belajar. Okey. Rabbukum. Rabbukum ni Rabb. Apa dia Rabb? Terjemahan dia? Tuhan. Tuhan kami. ataupun tuan Tuan. Tapi terjemahan sebenar adalah Tuan. Okey. Tuan. Kum. Assalamualaikum. Mereka. Kum mereka Assalamualaikum. Kamu. Kamu. Okey. Jadi kat sini kita tengok ada berapa kalimah? Ada berapa kalimah? Dua kalimah. Dua kalimah. Satu Rabbu, satu lagi Kum. Okey. Jadi Rabbu ni, okey, kita kata Rabbu ni isim apa? Makrifah ke dia? Bukan. Rabbu saja. Rabbu. Bukan makrifah, bukan nakirah. Rabbu bukan makrifah, bukan nakirah. So, kita panggil isim Cacat. isim cacat. Isim cacat ataupun Asma boleh faham tak? Asma Sabah. Ya. Asma? Kalau Raju beritahu Ya. Boleh? Ya, boleh. Okey. Kum ni kita panggil sebagai domer. Kita tak masuk lagi domer, tapi kita belum masuk kan? Kita belum masuk lagi. Tapi cuma teaser je lah Ini domer. Dan domer ni perhatikan tak? Dia duduk di belakang isim. Kan? Dia bercantum tak? Ba ni bercantum dengan kaf. Betul? So yang ni kita panggil domer bersambung. Ataupun kita panggil domer muttasil. Okey? Domer bersambung. Domer bersambung. Boleh? Lepas tu domer ni sifat dia adalah makrifah. Okey. Sekarang cikgu buat satu persatu tau. Gabungan ke apa-apa tak melibatkan lagi. Satu persatu Rabbukum. Rabb tu tuan ataupun Tuhan. Kum tu kah kamu. Kum tu ramai ke seorang? Ramai. Okey. Maradan. Dan tu ini apa tu? Maradan. Nakira. Ada tanwin. Isim nakirah. Okey, tanda dia tanwin di belakang. Okey. Terjemahan dia? Penyakit. Satu penyakit. Okey. Satu penyakit. Suatu penyakit. Boleh. Abadina. Ni pun dua ni. Abadi. Depan abadi tu tengok. Abdi. Ada Adif Lam? Ada. Tak ada. Ada tanwin? Tak ada. Okay. Jadi kita panggil apa ni? Mudaf. Ataupun isim cacat. Isim cacat. Okey. Na duduk di belakang. Kenapa na ni juga dipanggil sebagai domer muttasil. Okey, bersambung Domer bersambung. Kita tak masuk lagi. Jumpa cikgu beritahu dulu. Okey. Kata bersambung. Kenapa tu abadi dengan na tak bersambung? Kenapa? Pasal dal tak bersambung. Abadi tu berakhir dengan huruf apa? Dal. Dal tu boleh tak bersambung dengan orang lain? Tak boleh. Tak boleh. Jadi itu sebab kita nampak macam na tu bersendirian kan?
Walaupun nampak dia bersendirian tetapi dia sebenarnya adalah domain bersambung. Bersambung sebab dal tu tak boleh disambungkan dengan nun. Boleh? Nun. Lepas tu hudan. Abdi dan Nakirah. Petunjuk. Petunjuk. Nakir. Satu petunjuk Dia adalah nakirah. So dia adalah isim Abdi apa ni? Abdi. Abdi ni apa? Apa hudan. maksud dia? Hudan. Abdi. Abdi Abdi. dah. Abdi ni. Orang hamba. Abdi. Oh, sorry. Ni. Hamba kami. Abdi. 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 Hamba. Ibadah. Abadina fa'tu bisuratin min mithlih. Abadi. Ibadah. Ibadah ni di sisi Sisi dia. Abadina. Sisi rasanya. Kejap. Bukan hamba ke? Hamba kami. Bukan. Bukan hamba je. Macam ni. Cik Su, bukan hamba ke? Ibadina. Hamba tu. Abadina. Abadina. Hamba kami. Hamba kami Abadina. Hamba kami. Hamba kami. Abadi. Ibadah. Okey. Betul. Hamba. Kami. Nah Tu kah? Kami. Kami. Abadina. Tadi kum. Kum apa dia kum? Kamu. Kamu. Hudan. Hudan. Satu petunjuk Okey. Nakirah. Azabun. Nakirah. Nakirah. juga. Okey. Nakirah tanda dia. Tanwin. Tanwin. Okey. Azab. Terjemahan dia. Seksaan. Seksaan. Azab. Satu azab. Pun Satu azab. seksaan. Abadi. Azabun. Ad-dalalata. Makrifah. Ma'rifah. Ma'rifah. Ad-dalalah. Dalalah. Kesesatan. Kesesatan. Satu kesesatan. Okey. Kesesatan. Fauqaha. Fauqaha. Atas. Mudhaf saja. Saya mencacat. Ni fauqa ada alif lam? Tak ada. Tak ada. Ada tanwin? Tak ada. So dia Tak ada adalah juga. isim cacat Isim ataupun Mudhaf. mudhaf. Okey, ha. Nampak ha tu bersambung dengan qaf. So ni adalah domain Domain muttasil. muttasil. Okey. Terjemahan dia fauqa atas. Atas Bukan buahnya. Pokoknya. Buahnya. kan. Fauqa ha. Oh tu atas. Apa di Fauqa atas? atas. Atasnya. Ini Atasnya. perempuan. Ayat perempuan Ni perempuan nya. Atasnya. Perempuan. Boleh? Perempuan Ha? Kaukah perempuan? Ha tu perempuan. Perempuan. Ha tu adalah perempuan. Nya. Kalau lelaki, nya juga. Tetapi lelaki. Boleh? Ya? Okay. Al-akhiri. Makrifah. Alif lam. Apa dia? Ma'rifah. Akhir tak? Akhir itu. Kalau makrifah kita tambah itu. Kalau dia nakirah, kita tambah penjodoh bilangan dia. Boleh? Oh, okey. Ma'rifah itu. Contohnya macam hudan kan? Ni makrifah dia punya penjodoh bilangan ni lah. Satu petunjuk ataupun suatu petunjuk. Okey? Seksaan. Suatu seksaan. Boleh lah. Suatu seksaan.
Dalalata. Satu ataupun suatu kesesatan. Kesesatan. Kesesatan itu. Oh, sorry. Kesesatan Boleh. itu. Betul. Itu, bukan nakirah. Sebab dia makrifah. Makrifah. Kesesatan Itu. kesesatan itu. Pandai dah nak murid aku. Okey. Kulli syai'in. Okey, ni ada dua kalimah. Kulli. Segala, setiap. Segala. Kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala ataupun Segala. setiap. Nakirah lah. Okey. Okey, ni siapa ni? Kulli ni. Nukuli. Mudah kan? Nakirah. Tak ada ni. Kan. Kuli. Alif lam. Tak Alif ada. lam. Adalah tanwin. Mudah. Tanwin dia. So dia adalah Hmm. mudhaf ataupun isim Isim cacat. Okey. Syai'in Nakirah. 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 Makna dia Makna dia Kulli setiap. Sesuatu. 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 isim nakirah. Okey, alimun. Mun tu yang Ni sebenarnya tanwin tu kan? Nakirah. So dia adalah isim nakirah. Tu. Alim. Suatu Alim. alim yang alim. dahsyat tau. Tawi ke alim? Alim. Bukan alim yang lebay tu, bukan. Tu ain. Bukan alim, alim. 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 Pedih. Alim. Pedih. Ya. Pedih. Pedih. Azabun alim tu. Azabun Alim. alim. Azab yang pedih lah. Azab yang pedih. Pedih. Azab. Sekejap Suatu yang pedih, suatu yang menyakitkan. Suatu yang Menyakitkan. yang menyakitkan. Sakitlah. As-sufaha'u Makrifah. Makrifah. Kerosakan. Sufaha Kerosakan itu. Itu bukan. As-sufaha serupa Kerosakan. Kerosak. Bodoh. Bukan. Tu itu apa kerosakan tu Fasada. 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 Ni serupa ni. Bukan saya kulu sufaha. Orang-orang yang bodoh itu As-sufaha. mereka akan Saya berkata. kudu sufaha bodoh Bodoh. Orang-orang yang bodoh itu. Dia akan berkata. Juzuk 2 tu. Permulaan juzuk 2. Orang yang bodoh Bodoh. itulah. As-sufaha bodoh lah. Orang yang bodoh itu atau bodoh itu? Orang yang bodoh. Bodoh itu. Saya qulu sufaha. Jadi yang bodoh itu yang bodoh itu. Naran Nakirah. Nakirah. Nara apa? Nara Satu api. 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 Tu api. Jannatin Nanti nakirah. Nakirah. Jannah. Kebun. Taman-taman. kebun atau taman-taman. Kadang-kadang kalau dalam ayat tu syurga lah tak? Masalan. Satu kebun. Masalah ni nakirah. Nakirah. Masalah. Misalnya. Misal perumpamaan. Satu perumpamaan.
Perumpamaan. Sabilillahi. Ni ada dua ni. Sabilillahi alif lam. Ha, ni. Nakirah. Ada alif lam? Ma'rifah. Tak Ada ada. tanwin? Tak ada. Dia adalah Tapi mudah. mudhaf. Dah kan? Ya. Tak ada alif lam, tak ada tanwin kan? Sabil. Jalan. Jalan. Allah ha. Allah ni apa? Makrifah. Tuhan. Allah Tuhan. Nama khas. Allah lah. Ma'rifah. Dia isim Ma'rifah. makrifah. Absarihim. Okey, ni pun dua. Absari. Ada alif lam? Tak ada. Tak ada. Ada tanwin? Isim Tak ada. Isim cacat. Ataupun Mudah. mudhaf. Okey, terjemahan dia basara, penglihatan. Kelihatan. Penglihatan. Penglihatan jamak. Absari. Him. Dan kamu. Him. Dia ada domir. Mutasil. Muta. Nampak dia sambung kan? Dia tak bersambung pun ra dengan him tu. Sebab apa? Munfasil ke? Bukan huruf sambung. Sebab ra tu tak boleh disambungkan. Sorry. Itu. Mutasil lah. Mutasil kan? Domir mutasil. Domir bersambung. Domir bersambung. Walaupun dia tak nampak tak bersambung, tapi dia hakikat dia bersambung sebab ra tu tak boleh bersambung. Terjemahan dia Penglihatan mereka. mereka. Okey. Mutasyabihan. Oh ni yang serupa ni. Mutasyabihan. Nakirah. Kira. Nakirah. Tasyabihan. Okey, so dia adalah Nakirah, isim nakirah. Isim nakirah. nakirah. Isim nakirah balik tanwin. Lepas tu serupa. Serupa. Okey. Samaratin. Samaratin ni pokok ke buah? Nakirah. Pokok saya samaratin dengan buah ni. Samaratin. Jenis buah. Oh, dua hazal lazim waziqan. Okey, ni buah. Ini isim nakirah. Terjemahan dia buah-buahan. Okey. Buah-buahan. Buah lah. Okey. Zalika. Okey, zalika ni dia adalah isim makrifah. Zalika. Zalika ni isim makrifah walaupun tak ada tanda alif lam. Ini Kenapa? nak tahu ni pada page 18. Ni page apa ni? 19 kan? Okey ni. Tengok page 18. Okey, page 18 zalika. Zalika mana? Zalika. Okey ni. Nampak ni? Nama khas makrifah. Tak ada alif lam kan? Tak ada. Sebab dia bentuk dia macam tu. Zalika. Itu. Zalika. Zalika itu. Kita tunjuk. Zalika isim makrifah. Itu tunjuk dipanggil isim isyarah. Isim isyarah. Tak apa nanti. Tak ingat isyarah. Tak apa. Nanti kita akan belajar. Yang penting kita tahu dia isim makrifah. Terjemahan dia itu. Al-kitabu. Isim makrifah. Kitab itu. Kitab itu. Okey, buku itu.
Okey. Ulaika. Yang ini pun isim nakirah. Sorry. Ma'rifah. Terjemahan dia, orang-orang itu, ataupun kita boleh terjemah mereka itu. Okey. Mereka itu. Okey, hum kat sini. Nampak hum tu? Nampak? Kalau ikutnya kaf ni boleh tak bersambung dengan ha tu? Yang ni dua ni boleh bersambung tak? Kalau ikut. Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi dia tak bersambung tak? Tak. So yang ini adalah domain munfasil. Nanti kita akan belajar. Domain munfasil. Domain munfasil. Bersendirian. Domain bersendirian. Dia tak bersambung. Kamu lah. Ha? Kamu lah. Ha? Tu kamu lah. Hum tu? Oh, terjemahan. Mereka. Mereka Mereka. Al-muflihuna. Isim? Orang itu. Ma'rifah. Ada alif lam. Okey. Terjemahan dia, orang-orang yang beruntung. Al-muflihun. Falahab. Al-muflihun. Orang yang beruntung itu. Ha? Orang-orang yang beruntung itu. Orang yang beruntung itu. Pandai. Oh, right. Okey. Tahtiha. Okey, dua ni. Itu. Siha tak ada. Tahti satu. Ha satu. Okey, dan ni apa dia tahti ni? Mudaf. 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 Terjemahan dia bawah. Okey. Ha. Nya. Muannas. Nya. Laki ke perempuan? Perempuan. Tadi Jadi ni adalah Domir. domain apa? Bersambung tak tu? Sambung. Muttasil. Kan kita belajar tajwid. Kalau mak wajib muttasil, betul? Ya. Kalau mak jaiz, Munfasil. okey, apa beza tu? Mak jaiz, mak wajib tu. Sambung dengan Kalau mak wajib satu kalimah kan? Kalimah. Ya. Satu dia. Ingat macam tu, muttasil satu. Kalau mak jaiz tu dua, jarak kan? Ya. Munfasil. Al-anharu. Ma'rifah. Mana ni? Oh, Al-Anharu. Sorry. Al-anharu. Okey, ma'rifah. Okey, terjemahan dia? Sungai-sungai. Sungai-sungai. Sungai-sungai itu. Sebab ada alif lam. Okey, yang ni pula. Kasayyibin kaf. Hijau dengan hitam. Maksudnya ada dua dah tu kan? Ka tu apa? Seperti. Huruf jar. Putih. Harfun jar. Ya, bagus. Harfun jar. Seperti. Sayyibin. Sayyibin hujan. Hujan lebat. Sayyibin hujan. So, bila diduduk sayyibin ni hitam kan? Hitam dia isim. Duduk selepas harfun jar kita panggil isim apa? Majrur. Isim majrur. Isim majrur. Hujan lebat. Min harfun jar. Terjemahan? Dari. Okey. As-sama'i. Okey, as-sama'i duduk selepas min. Jadi kita kata dia isim majrur. Isim majrur. Pada masa yang sama dia juga adalah Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Okey. As-sama'i langit.
Langit. Okey. Langit itu. Langit itu. Okey. Pandai. Fihi. Okey. Hijau dengan hitam. Dua lah tu. Fi apa dia? Dalam. Fi harfun jar. Punjar. Dalam. Terjemahan dia? Fi? Pada. Pada. Pada ataupun dalam pun boleh juga. Dalam. Dalam. Okey. Okey. Hi akan jadi apa? Majrur. Selepas. Okey. So dia adalah isim majrur. Hi ni apa dia? Hi itu Domer. adalah Domer. Domer apa? Nampak tu? Bersambung tak? Bersambung kan? Muttasil. Muttasil. Domer bersambung. Bersambung. Muttasil. Muttasil. Okey. Terjemahan hi ni apa dia? Hi. Dalam. Ya. Nya tu lelaki. Lelaki. Okey. Jadi nya bila kita baca Quran kan? Bila kita baca Quran, bila kita jumpa domain, kita kena cari. Dia tu sebenarnya merujuk kepada apa? Jadi ni sebenarnya nya ni dia merujuk kepada Lelaki. ni. Dia merujuk kepada qasayyibin. Ada hujan. Nanti kita akan tengok apalah dirujuk pada qasayyibin. Qasayyibin pula. Sayyibin. Kenapa dia tak dirujuk kepada as-sama'i. Okey. Zulumatun. Nakirah. Nakirah. Jemahan dia zulmat. Kalau kita bilang zulmat. Kegelapan. Okey. Lakum. Harfun apa ni? Punjar. Jadi hak ni automatik akan jadi isim Majrur. kum. Assalamualaikum. Kamu. Domer. Domer apa ni? Muttasil. Muttasil. Melekat kan? Domer. Muttasil. Okey. La terjemahan dia? Bagi. Okey. Al-arda. Isim makrifah. Makrifah. Okey. Makrifah. Terjemahan dia? Bumi. Bumi apa? Bumi inilah. Sebab bumi dekat dengan kita kan? Kalau jauh kita guna itu. Kalau dekat kita guna ini. Firashan. Isim nakirah. Okey. Firashan hamparan. Isim makrifah. Al-arda firashan was-sama bina'a. Okey. Okey. Qala ni dia adalah fi'il. Fi'il madhi. Kita tak belajar okey? Okey. Sebab kita belajar yang hitam saja dah. Rabbuka. Okey. Ni ada dua kalimah. Rabbu. Jumpa dah tadi. Rabbu tu apa? Tuan atau Tuhan. So dia adalah isim apa? Isim cacat. Cacat ataupun mudhaf. Okey. Ka Seperti. ka ni duduk belakang. Kalau ka depan seperti. Seperti ya. Lelaki. Nampak ni? Lelaki. Ka ni. Kalau ka depan baru seperti. Kalau ka belakang engkau. Engkau apa dia? Lelaki. So dia ni juga adalah Domer. Muttasil. Okey. Rabbuka. Okey. Lil malaikati. Okey. Hijau satu, hitam satu. Okey, potonglah dia. Li tu apa? Harfun? Punjar. Kalau gini harfun jar jadi al malaikati ni jadi apa? Isim majrur. Pada masa yang sama
Makrifah. Makrifah. Mana ada makrifah dia? Alif lam depan tu. Mana alif lam? Ada lam. Lam Ada. tu Lam lil. lil, tu kan? Lam turut jar. Lam turut Dia jar. sebenarnya gabungan antara li campur al. Jadi dia buang al tu. Oh. Tinggalnya malaikati. Ika. Nampak? Al-malaikati. Nampak? Ini ni. Jadi so dia adalah isim Makrifah. makrifah jugalah. Jeruk Okey. dan makrifah. Terjemahan dia Malaikat. para banyak para Malaikat itu. malaikat. Malaikat lah. Okey. Ini okey. Ni pun nampak ada hijau ada hitam kan? Ya. Okey. Nur. Ini ni sebenarnya Harfun. inna campur dengan inna campur dengan Ni. ya. 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 So inna ni hijau. So dia adalah harfun. Okey. Harfun ni kita panggil kita belajar lagi. Harfun Nasab. nasab. Okey, ya ni kita panggil domir Muttasil. muttasil juga. Okey. Ini terjemahan dia sesungguhnya. Okey, ya ni aku. Sesungguhnya aku. Okey. Ni sesungguhnya aku. Harfun nasab belajar tak lagi? Belajar Belum. dah. Belum belajar? Belajar dah. Belajar dah kan? Nasab. Belajar dah. Kan Dah. harfun nasab. Dah. Kan? Dah. Belakang dia tu sama ada isim ataupun apa dia? Fa'il mudhari'. Kan dah belajar belum? Mudarat. Kan isim. Okey, harfun nasab untuk isim kita belajar tentang inna kan? Inna Satu lagi? anna. Satu lagi anna. Betul? Betul. Dua ni kita belajar ni. Bahasanya. Okey. Ini jadi terjemahan dia sesungguhnya aku. Sebenarnya inna campur ya. Tapi sebab ya ni dia power. Menyebabkan nun ni dia akan tarik nun ni baris atas kepada baris bawah. Jadilah ini. Boleh? Okey. Ja'ilun. Ini nakirah. Okey. Terjemahan dia yang menjadikan. Yang menjadikan. Okey. Fi Harfun jar. Terjemahan dia Dalam. di. Pada. Okey. Al-ardi. Makrifah. Makrifah. Terjemahan dia Bumi. bumi. Bumi apa? Ini. Okey, lawan bumi apa dia? Langit. Bumi ini. Langit. Mana langit? Kita jumpa langit lagi. Sama tadi. As-sama ada tu. Ni as-sama ini Sama. dia. Apa as-sama'i tu dia tak kira hamzah tu bagi atas ke depan ke atas ke as-sama. Ingat as-sama langit. Langit maksudnya apa? Langit tinggi. Langit itu. Langit itu langit jauh kan. Langit itu. Kalau bumi Ini. okey. Khalifatan Nakirah. Nakirah. kira. Okey, terjemahan dia Seorang khalifah. seorang khalifah ataupun pengganti. Okey. Dah. Okey, alhamdulillah. Cikgu, sorry cikgu. Satu lagi Firasya tu saya tak sempat nak tu. Firasya. Firasyan mana? Ada Firasya. Firasyan. Firasyan. Hamparan.
Hamparan. Firasah. Hamparan. Ada soalan? Ada soalan? Kat ni okey lah. Setakat ni InsyaAllah. okey? Okay. Jadi, apa yang kita dah belajar sebenarnya? Hari ni kita belajar Kita dah belajar tentang tanda-tanda tak? Imam Makrifah. Tanda-tanda Tanda kalimah Makrifah. isim. Tak? Ya. Kita kalimah isim ada berapa? Kalau depan dia ada apa? Alif Alif isim. lam. Depannya Alif lam. alif lam. Selain daripada Lam. tu, depan dia ada apa? Akhirnya Huruf ja. alif. Depan dia ada harfun. Hafun ja. Okey. Lepas tu yang ketiga, kat belakang ada apa? Akhir dengan bawah baris bawah Tanwin. kasrah. Ada tanwin. Tanwin. Okey. Yang keempat, kat belakang dia ada apa lagi? Garis bawah. Baris bawah. Baris bawah dipanggil apa? Kasrah. 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 Okey, yang kelima. Ta marbutah. Okey, ta marbutah. Ini tanda-tanda isim. Okey, ini dah kita dah belajar dah ni. 6 Okey. terjemahan. Okey, next kita nak belajar tentang apa pula? Okey, kita dah belajar tentang tanda-tanda isim ni. Ini tajuk yang kita belajar ni, tanda-tanda isim. Ya. Topik yang berikutnya adalah yang ini. Yang ini, okey? Yang ini, Isim, nama, am dan has. okey, yang ini kita dah belajar. Okey? Isim makrifah. Isim makrifah tu maksudnya apa? Apa isim makrifah? Nama khas. Nama khas. Nama khas tu maksudnya apa? Dia adik-adik enam. Nama khas. Kita kenal dia. Kenal. Isim tersebut dikenali. Nampak? Okey. Contohnya, kita kabur ke kawan kita. Anak saya beli rumah tu. Nampak tak? Anak saya beli rumah tu. Jadi orang yang cakap tu, kenal tak rumah tu yang mana satu? Kenal. Kenal. Orang yang mendengar tu kenal tak rumah tu? Kenal. Kenal. Jadi kalau rumah, contoh pada rumah, kita boleh tengok lah kan. Oh, rumah ni apa? Banglo ke, rumah terrace ke, rumah flat ke, rumah kondo ke. Nampak? Dari segi yang tu. Okey, lepas tu kita tengok pula. Oh, dia ni buat daripada apa? Dia buat daripada batu ke atau dia buat daripada kayu? Contoh lah kan. Kita tahu. Itulah isim makrifah. Oh, rumah ni besar dia besar mana? Kita tahu. Oh, rumah ni apa cat dia? Nampak? Oh, atap dia guna atap apa? Asbestos ke, zinc ke, genting ke. Nampak? Kita tahu. Itulah isim makrifah. Kalau isim nakirah. Nakirah maksudnya apa? Nama am. Nama am. Nama am maksudnya apa? Isim tu, tak dikenali. Tak spesifik. Okay? Kalau kita kata kereta itu spesifik tu. Tu kereta tu. Oh, tu kereta dia. Kereta dia mana apa? Kereta dia jenama apa? Kereta dia sisi berapa? Macam tu lah. Boleh? Nakirah dengan makrifah. Okey. Lepas tu kita dah tahu. Kalau isim nakirah ni, tanda dia? Tanwin. Tanwin. Okey. Duduk kat belakang tanwin ni. Di akhir. Di akhir. Akhir mana?
Akhir Akhir kalimah. kalimah. Akhir kalimah. Okey. Sekarang ni kita nak kenal isim makrifah. Okey, cara nak kenal. Dalam Cara nak kenal. Dah belajar belum? Belum. belajar kita dah buat. Dah buat belum? Ada alif lam. Okey. Kalau dah ada, okey, sila jawab. Okey, yang pertama Ada alif lam. Alif ada lam. alif lam. Okey, yang kedua Yang kedua dia alif lam. Dia ada oh, dia ni isim makrifah. Sebab Ya. apa dia isim makrifah? Sebab ada alif lam. Lam. Oh, ni isim makrifah. Kenapa? Apa tanda dia? Yang kedua apa dia? Dia ada tanwin. Tak ada tanwin. Okey. Dia ada Dia kalau kalimah Arab ni, dia kalau dia ada alif lam, dia tak ada tanwin. Kalau dia ada tanwin, dia tak ada. Dia ada mabni. Tak, kan. Nama orang. Nama orang. Muhammad. Zaid. Suhana. Halimah. Nama orang. Okey. Kasiati. So itu semua adalah isim makrifah. Okey, yang ketiga, nama tempat. Terengganu. Selangor. Johor. Okey, nama tempat Yang keempat, okey, isim mabni pada muka surat 18. Okey, cuba muka surat 18. Inilah muka surat 18 ni. Apa dia? Yang pertama, kata tunjuk. Kata tunjuk. Isim isyarah Betul tunjuk. makrifah. Makrifah dan juga mabni. Apa maksudnya mabni? Mabni maksudnya kalau zalika ni kan. Zalika. Okey. Okey, kalimah dia gini. Zalika. Ka ni bagi apa? Mari atas. atas. Kita tak akan jumpa Saliki. zaliki. Tak jumpa. Ataupun Saliku. zaliku. dia tetap. Takkan jumpa. Ya. Baris huruf terakhir dia tak berubah. Itu maksudnya mabni. Bunyi tak berubah. Bentuk dia tak berubah. Apa yang tak berubah? Kaku maksudnya apa? Tetap. Ataupun tak berubah. Apa yang tak berubah? Baris Yes. akhir Kalimah. Itu. Baris akhir kalimah. Jadi zaliki ke zaliku ke ataupun zalik. Semua tak ada. Dia ada cuma Zalika. itu maksudnya mabni. Oh, tetap ni. Tetap baris atas. Itulah mabni. Okey, yang kedua, kata penyambung ataupun dipanggil sebagai isim mausul pun makrifah. Makrifah dan mabni. Okey. Okey. Nampak huruf terakhir apa dia? Contoh ma ni. Alif. Ma gabungan huruf apa? Mim. Mim Campur dengan alif. Okey, alif ni bagi apa? Baris tak ada baris. Tak ada baris. Alif ada baris. Tak ada baris. Tapi sebenarnya dia adalah sukun. Sukun. Okey, sukun. Ya. Dia kalau kita akan jumpa macam ni, tak. Kita akan jumpa. Tak ada. Okey. Ataupun Ni. pun tak ada.
Boleh? Hmm. Kata sambung. Yang ke seterusnya, isim istifham, tanya. Di manakah awak tinggal? Okey, di mana tu adalah isim soal, kata soal. Okey, isim tanya. Istifham ni adalah tanya. Siapa makan nasi ni? Contoh macam tu. Kata isyarat. Yang ni lambat sikit lah kita belajar kata isyarat ni. Kata isyarat, isim isyarat. Lepas tu yang terakhir sekali adalah ganti nama ataupun domain. Boleh? So domain ni nanti kita akan belajar. Dia ada jenis dia. Satu, domain muttasil. Muttasil maksudnya apa? Melekat. Melekat, bersambung. Yang kedua, domain munfasil. Boleh? Okey. So yang ni dulu kita akan belajar. Bila kita fokus kepada isim, kita belajar ni dulu. Bila kita belajar tentang kalimah fa'il nanti, kita akan jumpa juga domain. Domain di dalam fa'il. Ada nama khas dia lah. Boleh? Jadi kat sini untuk domain khas ni, yang nama makrifah. Okey. Macam contohnya ni, allazina. Kita tahulah. Kita boleh agak dah. Allazina ni adalah makrifah. Sebab apa? Sebab ada alif lam kan? Betul? Ya. Tapi kita tak boleh buat pengecaman jugalah pada alif lam saja. Sebab allazina ni adalah isim mausul. Boleh? Contoh perkataan kaifa. Kaifa ni tak ada alif lam. Tapi dia makrifah. Kenapa dia makrifah? Sebab dia adalah isim istifham. Istifham. Okay? Man. Man ni tak ada alif lam. Tapi dia makrifah. Sebab apa? Sebab dia adalah isim syarat. Okey. Hum. Pada perkataan hum, tak ada pun alif lam. Tapi disebabkan dia domain, maka dia adalah makrifah. Antum. Contohnya lah ni antum. Ni contoh-contoh domain. Semua ni kita akan belajar dalam satu topik. Satu topik tentang domain. Boleh? Ada soalan? Cik Su, antara man yang kata soal dengan man kata syarat tu susah. Macam mana nak bezakan tu? Kan? Nampak tak? Man. Dua-dua man. Dua-dua man. Okey, kita akan tengok dalam konteks ayat. Okey. Dia berubah bila dalam ayat lah. Dalam konteks ayat dia boleh berubah. Satu, yang kedua kedudukan dia tu. Boleh? InsyaAllah. Okay. Akan belajar. Akan belajar. Boleh? Ada soalan lain? Okey. Isim kita boleh bahagikan kepada dua. Satu mabni. Isim. Kita boleh bahagi pada dua. Satu isim mabni. Satu lagi isim mu'rab dia panggil. Okey. Kalau mabni, maksud mabni yang kita jumpa tadi tu. Apa maksud mabni? Tak berubah. Apa yang tak berubah? Yang tak berubahnya adalah bentuk dia. Bentuk, apa maksud bentuk tu? Ataupun dia kata bunyi. Okey. Bunyi tak berubah. Ataupun bentuk tak berubah. Bentuk maksudnya apa? Dia merujuk kepada baris akhir kalimah. Macam Cik Su cakap tadi lah. Kalau hum, tetap hum. Kalau hum,
Contohnya kita akan jumpa satu domain munfasil, bentuk dia adalah hum. Jadi bunyi dia hum. Dia tak akan jadi, kita tak akan jumpa huma, humi ataupun mu. Tak ada. Yang ada cuma hum. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia adalah mabni. Kita dah belajar tentang harfun jar kan? Ya. Okey, apa tugas harfun jar? Membaris bawahkan Membaris isim. bawahkan isim. Kalimah Okey. kalimah Jadi lepas. katakanlah kita jumpa perkataan la. Okey. La terjemahan dia apa? Untuk. Untuk ataupun bagi. Untuk ataupun bagi kan? Okey. Sepatutnya kita nak jumpa dengan hum. Hum ni terjemahan dia apa dia? Mereka. Jadi lam campur hum. Kita kalau teori yang kita belajar dia akan jadi apa dia? La hu mi lah tak? La hu mi. Betul? Kan? Ya. Tapi ini tak berlaku. Tidak akan berlaku. Dia tetap dengan la hum. Walaupun ini adalah harfun jar. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia mabni. Boleh? Mabni. Okey, mabni. Boleh? Okey. Ini cikgu pandang dulu. Untuk mabni. Okay, setakat tu je dulu kita tengok. Okey. Lepas tu satu lagi kita jumpa perkataan mu'rab. Mu'rab. Apa maksud mu'rab? Mu'rab maksudnya isim Isim mu'rab tu apa dia? Berubah. Baris. Berubah baris. Akhir kalimah boleh berubah. Okey, contoh kita ambil perkataan Allah. Kita pernah jumpa Allahu? Pernah. Contohnya Allahu Pernah. Akbar. Allahu Akbar. Tak. Allahu Akbar. Allahu Akbaru. Pernah kita jumpa Allah Allahi. Pernah jumpa Allahi? Pernah jumpa Allahi? Bila masa dia boleh jadi bagi bawah? Bila depan dia harfun jar. Kan? Ya. Betul? Dia akan jadi Allahi. Bila masa kita akan jumpa Allah bila di depannya ada harfun nasab. Gitulah. Jadi perkataan Allah ni, kita boleh kata Allah ni adalah mu'rab. Ni just istilah je lah, tapi konsep tu kita kena faham. Boleh? Ya. Okay. Ada soalan? Mabni. Nanti minggu depan Cik Yusuf panggil pula. Mabni apa mabni? Tetap. Baris akhir kalimah. Baris akhir tu. Baris akhir tak berubah. Okay, sempat lagi. Ada kita pukul 10.17. Okay, nak teruskan tak? Kita tengok. Cik Su ni, okay. Panduan terjemahan Cik Su ni, Al-Fatihah tak ada. Terdilik. Balaghah. Kejap kita ambil working in progress.
Okay. Tak apalah. Okay, in progress lah. Okay. Macam tu Macam tu. Kita ambil Anas. Okay. Kita buat latihan. Boleh? Terjemahan. Apa? Anas Anas. Kalau merah maksudnya apa? Fi'il. Fi'il. Tengok ni. Dia kod dia ada diguna FA. FA maksudnya apa? Fi'il Fi'il amar. amar. Okey. A'udzu merah. Merah maksudnya? Fi'il. FR. FR maksudnya fi'il mudhari'. Okey. Cuba tengok. Bi rabbi. Okey. Bi rabbi. Berapa kalimah? Dua kalimah. Okey. Bi harfun punjar. Rabbi One. apa? Kalimah jenis apa ni? Itu tadi mudhaf. Mudhaf. Dia mudhaf. Kan? Pada masa yang sama dia duduk selepas harfun jar. Jadi kita panggil isim majrur. Isim majrur. Okey, terjemahan dia bi rabbi kepada Tuhan. Bi itu kepada. Okey. An-nasi apa dia? Boleh tahu Cik Su boleh tahu tak muka surat berapa Cik Su? Tak ada muka surat. Yang ini ini isim apa ni? Isim makrifah. Okey. Okey. Malikin nasi. Okey. Yang ni apa dia ni? Isim apa? Mudhaf. Ataupun cacat kan? An-nasi makrifah. Kita cam yang ni pun boleh. Nanti depan nanti. Ilahi. Ilah. Makrifah. Setengah tu dia panggil sembahan tau. Kan? Ilah makrifah ke ilahi? Ilahi makrifah. Bukan. Kenapa bukan? Tu ada alif lam tu. Hamzah sebenarnya. Itu bukan alif lam yang ada Ada tu. to'ek tu. Ada to'ek tu. Ada kepada sod tu kan. Dia kena alif kepada sod dengan lam. Baru dia jadi makrifah. Ni ilahi ni akan jadi apa? Ilahi. Mudhaf. Mudhaf. Mudhaf lah. Dia bukan makrifah. Sebab bukan ni hamzah lah ni hamzah. An-nasi ya. Ilahi tu he tu domer satu ya. Satu kalimah. Satu kalimah. He tu bukan domer. Okey. An-nasi Makrifah. Jumpa nas boleh. Dah boleh dah nas kan? Min harfun jar. Daripada kan? Harfun jar. Kita terjemahan daripada. Syarri ni apa dia? Mudhaf. Al-waswasi. Makrifah. Al-waswasi. Okey. So ini adalah isim makrifah. Al-khannasi. Makrifah juga. Allazi sama. Isim mausul. Isim makrifah, isim mausul. Dia isim mausul. So dia adalah makrifah. Okey. Allazi yuwaswisu. So ni apa dia? Merah. Merah is fi'il. FR spell untuk fi'il mudhari'. Okey, kod dia. Fi
Hujan. Afunja. Jadi suduri akan jadi apa? Isim majrur. Isim majrur. Dan mudhaf. Dada. Sudur ya. Sudur. Dan dia juga adalah mudhaf. Kan? Dia harf isim majrur, pada masa yang sama dia mudhaf. Sebab dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey. An-nasi Ma'rifah. ma'rifah. Apa? Nampak? Dia punya apa? Perkataan berulang. Al-Quran ni perkataan berulang. Jadi bila kita belajar pun kita repeat. Senanglah ni. Kan nampak? An-nas. Mana lagi An-nas? Tak ada. Tu je. Yang akhir sekali tu. Ni Dan An-nas juga. Al-Jannati wan-Nas. Nampak 5 kali An-nas. Suka pendek je. Tapi kalimah yang sama. Okey. Min? Harfun jar. Bila ni harfun jar, Al-Jannati akan jadi apa? Isim majrur. Isim majrur. Ma'rifah. Dia juga adalah ma'rifah. Okey. An-nasi ma'rifah. Kena yang tu dulu pun okey dah. Dah lulu dah itu. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay. Yang ini boleh kita panggil nama. Panggil nama. Ish. Okey. Kita panggil nama Aman. Siapa? Asma, Ida, Kasniati, Umi, Wa, Kak Wan, Zawiyah, Nita, Puzia, Sahara. Okey. Ni Sarah. Sarah? Tak ada. Kasniati? Kenapa ya? Rabbi ni. Cuba. Rabbi. Majrur. Okey. Maju saja. Selain majrur? Mudhaf. Okey. Ida al-falaqi. Majrul. Ma'rifah. Majrur. Bukan ma'rifah. Okey, isim ma'rifah. Okey. Lepas tu Zawiyah, Syari. Yang mana? Syari. Syari mudhaf. Lepas tu isim majrur. Mudhaf. Isim majrur. Okey. Okey, ma isim istifham. Apa yang dia kalau ma ni kat sini kita kata isim mausul. Isim mausul. Okey, khalaqat tak boleh lah sebab dia merah kan. Okey. Syari pula kat sini. Pozia tidur belum? Senyap je tu. Pozia. Terlelap. Aduh. tempat lelap. Okey, Syari. Isim mausul. Syari apa? Isim apa? Tak nampak dia punya tu Syari. Mana dia? Okey ni Syari. Oh, Syari ni. Syari. Syari mudhaf lah. Tak ada. Dia mudhaf. Okey, mudhaf. Selain pada mudhaf? Mudhaf. Apa tu? Madani. Madani. Majrur. Bukan mabni. Majrur. Nampak dia duduk selepas apa? Alif. Duduk selepas apa ni?
Ja. Ja. Jadi kalau dia bukan ja, kita panggil apa? Isim? Majrur. Majrur. Dalam tidur boleh jawab. Betul. Terror lah. Betul. Sorry. Ros, yakin? Siapa lagi? Umi ada Umi? Dah ada Nita kan? Okey. Nita, Ros, yakin? Nakira. Boleh lah. Nakira. Iza, okey. Iza ni kita dia ni Iza ni dia mabni tau. Iza ni mabni Dia panggil Zorof Zaman. Dia isim zaman lah kita panggil. Okey. Jadi Iza ni dia adalah makrifah ke? Saya tak tahu pula. Iza ni kejap. Kita check. Iza ni dia ni mabni ni Iza ni. Okey. Nakirah lah. Mabni lah. Ha? Mabni. Dia tak boleh jadi izi, tak boleh jadi zu kan. Dia Tak boleh easy kan. Ya. Dia mabni. Sekarang kita tak tahu dia ni makrifah ataupun nakirah. Oh, dia bukan makrifah. Dia kata bukan makrifah. Kalau bukan makrifah, okey. Okey, faham. Iza ni adalah mudhaf. Okey, mudhaf. Ya betul lah, mudhaf. Okey. Okey, yang ni pula syarri. Apa tak kita ingat? Kak Wan. Apa yang? Syarri. Wa min syarri. Syarri ni isim apa? Isim cacat. Isim cacat. Selain pada isim cacat? Tak ada dah. Tak ada lah kot. Jadi duduk. Dia ada min. Oh, okey. Min huruf ja. Isim majrul. Yes. Okey. Syarrin naffasati. An-naffasati. Okey, sekarang lagi kawan. Makrifah. Okey. So dia adalah isim makrifah. Ni? Al-Uqadi. Makrifah juga. Selain pada makrifah ada ke? Majrur. Isim juga majrur. Isim Majrur. Okey. Lepas tu, ni pula. Apa lagi nak panggil nama ni? Kas dah panggil tadi kan? Nita dah panggil. Oh, Umi tak ada. Umi. Mana? Ni Syarri kat sini. Mudah. Okey, dia mudah. Selain pada mudah, ada benda lain ke? Selepas harfun. Lepas harfun je, dia panggil apa? Isim? Majrur. Ya. Isim majrur. Okey. Hasidin. Okey. Umi lagi. Nakirah. Nakirah. Okey, Iza. Mabni. Dia mabni yang ni kita panggil sebagai Dof. Okey. Itulah ceritanya untuk malam ini. Alhamdulillah. Jadi hari ni tambahan dia. Nanti Cik Su hantar ni. Okey. Makrifah. Okey, malam ni kita tambah apa? Mabni dengan mu'rab. Mu'rab. Lepas tu minggu depan kita akan masuk kepada topik ni. Tengoklah dulu ni. Bilangan jantina dan i'rab. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya bila kita ada satu kalimah isim, dia ada 4 maklumat. Okey, pertama i'rab, yang kedua jantina, yang ketiga bilangan,
Yang keempat dia adalah bentuk. Bentuk. Bentuk nakirah kita dah belajar sebenarnya bentuk tu. Nakirah dengan makrifah. Kalau dia nakirah, dia takkan jadi makrifah. Kalau dia makrifah, dia takkan jadi nakirah. Okay. Bilangan. Cuba tengok bilangan. Oh, dalam bahasa Arab ni, satu kalimah tu, dia ada maklumat tentang bilangan. Sama ada bilangan di 1, 2, ataupun banyak. Kalau Melayu, kita ada 1 atau banyak. Mak Saleh pun ada 1 dengan banyak juga kan. Tapi Arab dia ada 3 pula. 1 mufrad, musanna ataupun jamak. Itu dari segi apa? Bilangan dia. 1, 2 atau jamak. Boleh? Okey. Okey, jantina. Jantina ada 2 lah. Macam kita juga. Ada lelaki, ada perempuan. Lelaki dipanggil muzakkar. Muzakkar. Kalau perempuan dipanggil muannas. Okey. Lepas tu i'rab. I'rab ni dia ada 3. 1 majrur. Yang kedua marfu'. Cik Su tak pernah sebut lagi marfu' tak? Majrur semua dah kan? Kita jumpa Abunja, kita jumpa majrur. Isim majrur. Okay. Yang ketiga dia adalah majrur, marfu', satu lagi mansub. Okey. So semua ni bentuk dia ni apa dia? Sama ada nakirah atau makrifah. Okey, ni kita akan belajar minggu depan. Tengok-tengoklah dulu. Boleh? Intai dulu. Kenal dulu. Tak lalak dia duduk mana. Hitam ke, putih ke. Ada jerawat ke tidak. Macam tu je lah. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita tutup kelas kita dulu ni Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Minta maaf ada kekurangan. Terima kasih banyak Cik Su. Terima kasih banyak Cik Su. Okey, Okey, sama. Cik Su. Maaflah. Bagus. Dalam terlelap pun dia jawab. Rasanya kalau tak terlelap tu kan. Lagi banyak soalan ditanya. Terima kasih. Kelakar. Cik Su. Sama.